Lampu solar model ni yang paling basic. Model ni yang banyak saya repeat. Design dia ni biasa, simple, hitam, tebal macam ni. Tapi reflektor dekat bahagian dalam dia ni besar. Dan kalau korang tengok, lampu LED dia ni banyak. Yang model ni saya dah pakai banyak. Dia memang boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan terang. Dia agak tebal sikit design ni. Yang ni boleh kata model basic lah sebab banyak lagi design lampu solar yang lawa. Yang ni dia tak berapa lawa. Tapi dia sangat function. Boleh nyala terang. Dibagi sekali dengan bracket yang korang boleh adjust macam ni. Mudah untuk korang gantung dekat dinding rumah. Bila dah gantung, boleh adjust dia punya angle macam ni. Pusing je macam ni. Kalau korang beli watt yang besar, dapat lampu saiz besar macam ni. Kalau korang beli watt kecil, dapat saiz kecil. Kalau watt besar, korang dapat sekali panel saiz ni. Saiz dia dalam 350 x 350. Panel jenis model baru. Monocrystalline. Yang ni warna hitam. Kalau panel model lama, yang tu yang jenis biru gelap. Yang ni dia lebih efisien. Untuk saiz sama macam ni, yang ni output dia lagi banyak. Korang boleh check yang ni. Yang ni saya dah repeat banyak. Memang yang ni korang boleh check dekat video link.